Cukup ke dana persaraan tuan-puan untuk 15 ke 20 tahun akan datang? Hana ambil contoh mudah, kalau tuan-puan bersara dengan KWSP sekitar RM600,000, angka tu nampak besar pada hari pertama persaraan. Tapi bila dibahagikan dalam tempoh purata persaraan 20 tahun, ia hanya bersamaan dengan lebih kurang RM2,500 sebulan. Masalahnya, RM2,500 hari ini takkan sama nilainya dengan 15 ke 20 tahun akan datang. Walaupun KWSP beri dividen tahunan, tuan-puan tetap perlu tolak zakat, inflasi dan kenaikan kos sara hidup. Harga barang, ubat-ubatan, rawatan kesihatan, utiliti, semuanya akan naik setiap tahun. Lama kelamaan, kuasa beli duit tu makin kecil dan pesara mula rasa tertekan. Berbeza dengan pesara yang memilih untuk bekukan sebahagian duit persaraan dalam bentuk emas jika anda memerlukan sekitar RM2,500 sebulan. Tuan-puan boleh jadikan 5 gram ni sebagai belanja bulanan, simpan dalam bentuk gold bar 5 gram dan jual bila ia diperlukan setiap bulan. Atau tuan-puan boleh simpan dalam bentuk 20 gram dan jual setiap 4 bulan. Dengan kenaikan harga emas secara purata 10% setiap tahun, nilai sekeping gold bar 5 gram ni boleh mencecah sekitar RM5,000 dalam masa 10 tahun. Harga emas naik seiring dengan harga barang. Ini bermakna walaupun kos sara hidup meningkat, kuasa beli tetap terpelihara. Inilah sebabnya ramai pesara di seluruh dunia jadikan emas sebagai pelindung simpanan. Duit kertas susut nilai, emas kekalkan nilai. Pesara yang simpan sebahagian dalam bentuk emas jauh lebih tenang sebab mereka tak bergantung 100% pada tunai yang dimakan inflasi. Jadilah pesara bijak, tukarkan sebahagian simpanan jangka panjang dalam bentuk aset emas fizikal seperti ini daripada sekarang. Boleh rujuk video Hana di profil, Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya.